demonstrasi orang Melayu. Habislah nasib Melayu Pulau Pinang. Kerana Cina ada perintah. Demonstrasi di Komta, demonstrasi di pejabat-pejabat kerajaan. 200-300 orang, 300-400 orang mengata tempat. Sedangkan nasib orang Melayu Pulau Pinang jadi begitu. Siapa yang memerintah selama ini? Siapa? Siapa memerintah? UMNO, BN. Tapi nasib Melayu habis sekarang ini. Sedangkan Tun Mahathir Mohamad 2 tahun sebelum dia bersara, dia pergi melawat Tanjung Tok Kong. Dia kata orang Melayu di Pulau Pinang nasib mereka seperti zaman sebelum perang Jepun. Itu bukan kita kata, Tun Mahathir. Dia tengok keadaan orang Melayu begitu mundur, macam sebelum perang dunia kedua, di bawah kerajaan dia. Yang dia buat apa kita pun tak tahu. Hadirin sekalian, akhirnya demonstrasi itu reda. Datang peristiwa Mauludin Nabi. Lim Guan Eng kata, abang, dia panggil saya abang, sebab kami ni baiklah duduk satu lokap dalam ISA. Dia kata, abang boleh tak saya nak belarak Maulud Nabi? Dia nak belarak sekali. Saya kata, kenapa tak boleh? Nabi Muhammad bukan Nabi orang Melayu. Dia Nabi dan pemimpin sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan Nabi hanya untuk orang Melayu. Dia pemimpin semua. Dia kata boleh ya? Boleh. Esok Lim Guan Eng belarak. Sekali belarak Maulud. Orang UMNO tengok, dia kata gapo Cina ni. Kemudian dia nak guna slogan memerintah. Kalau dia sebut dia nak merintah cara Mao Zedong, sah Lim Guan Eng komunis. Kalau dia menyebut Ho Chi Minh, lagi komunis. Untuk nak menarik perhatian semua, dia kata saya nak memerintah seperti Umar Ibn Aziz. Bila sebut Umar Ibn Aziz, pokok UMNO kata Umar Ibn Aziz ni ketua UMNO bahagian mana? Hamba tak pernah dengar. Sedangkan itu adalah khalifah yang memerintah 2 tahun 4 bulan menyelesaikan masalah kemiskinan. Pemerintahannya dikaji, buat kajian peringkat PhD di universiti-universiti negara barat. Tapi orang Islam kadang-kala tak ambil tahu pemerintahan, cara pemerintahan keadilan di bawah Umar Ibn Aziz. Lim Guan Eng guna nama itu. Hadirin sekalian, pemerintahannya berjalan. Datang pilihan raya Permatang Pauh. Datuk Seri Anwar bertanding, ganti tempat Wan Azizah bertanding di situ. Waktu itu timbul lagi isu